short video bagaimana perjalanan dari keluar daripada rumah bagi mendapatkan vaksin untuk nak beri user experience, oh begini rupanya dapat vaksin. So itulah one of the approach of saintifik laku yang ingin digunakan lah, selain daripada kita buat poster berdasarkan framing, negative framing, loss aversion terms dan sebagainya lah. Jadi itu antara yang dibincangkan dalam strategi dialog tu lah. Jadi bila dia balik pada masa tu, jadi dia ada idea cadangan lah. So since kita looks like macam very promising this area, so I commission, dia pun cadangkan supaya adanya satu unit khas berkaitan dengan behavior insight diwujudkan di KM. Dan apabila diperhalusi di Institut Penyelidikan Tingkah Laku Kesihatan di NIH mempunyai fungsi yang hampir sama seperti yang dinyatakan, dan since kita dapat macam very top down punya arahan dan kita dapat very strong leadership punya encouragement dan support, unit ni memang kita dapat tumbuhkan dengan cepat, dan kita menggunakan nama unit Behavioral Insights lah, dan kita pun terpaksa buat justification lah pada DPA dan sebagainya kenapa menggunakan bahasa Inggeris. Dan reason dia itulah, dia tak membawa makna sebenarnya kalau kita translate dalam bahasa Melayu. So, dan itulah tertubuhnya unit yang saya, Puan Lura dan pelik yang berada dalam unit ini. Dan sejak ditubuhkan pada September 2022, antara usaha yang saya paling mendapat signifikan sekali adalah kita telah merajui pembangunan resolusi sains tingkah laku, yang mana kita Malaysia mahu dilihat sebagai negara yang champion this resolusi. Jadi kita pun mulakan kerja-kerja untuk membangunkan resolusi ini, dan resolusi adalah yang pertama seumpama yang Malaysia menjadi negara peneraju. Sebelum ni, walaupun kita memang member state WHO, tapi kita tak ada lagi one particular resolution yang kita lead dan initiate lah. Jadi dengan kerjasama banyak bahagian lah, KKM dalam bahagian dasar dan hubungan antarabangsa, Global Health Unit, bahagian pendidikan kesihatan, ada lagi lah few bahagian masuk IPTK sendiri. So, kita dah develop resolusi ni dan diterima pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-76 pada tahun lepas. Jadi resolusi ni sebenarnya dia menggariskan beberapa macam direction lah. Dia strategic dokumen sebenarnya. Dia aims ataupun apa yang resolusi ni nak adalah, kita nak adalah supaya sains tingkah laku ni menjadi one of most important agenda ataupun strategi dalam konteks kesihatan. So meaning that kita nak try to shift ataupun slowly transform, bukan saja kita fokus too much on medical on that particular side lah, tapi this soft science ataupun behavior science ni diberikan macam one of diberikan tumpuan yang sama rata sebenarnya. Kalau kita tengok, kebanyakan penyakit sebenarnya berpunca daripada tingkah laku, dan juga sosiodemografi ataupun socio-economic status. Kalau kita cakap pasal social determinant of health, macam-macam sebenarnya. Dia bukan saja kita cakap pasal medical dan sebagainya, which is memang obviously that's the most important thing. Tapi komponen behavior science it comes in place, patut ada dalam ekosistem perawatan dan sebagainya lah. Sama juga dalam aspirasi kertas putih kesihatan, kita nak slowly transform daripada penjagaan sakit kepada wellness care lah. Jadi itu antara kandungan dia. So adalah unsur-unsur yang digariskan. Kita kena buat training, kita kena buat guideline, kita kena develop function, kita kena embedkan polisi yang berasaskan sains tingkah laku dalam kesihatan dan macam-macam lagi lah. Itu berdasarkan dokumen ini, memang sekarang unit Behavior Insight tengah sedang berusaha untuk memastikan kita punya hasrat ini tercapai lah. Alright, dalam usaha itu kita unit BI mendapat sokongan penuh dari Kementerian Kesihatan Sedunia maupun di HQ di Western Pacific Region Office dan juga Malaysia Country Office lah, di mana mereka pada tahun lepas telah tempatkan seorang konsultan sains tingkah laku di IPTK, dan di mana kita, unit kami memang ada regular contact dan train sebagainya. Dan to be honest, dia took me quite some time untuk kita nak memahami ni apa dia Behavior Insight tu. Dia memang awalnya memang susah, saya pun tak dapat konsep dia. Jadi pertama kelamaan bila
mendalami dan sebagainya. Memang in the end somehow bantuan technical support from the Malaysia ni dia membantu kami lah. So this is how kita start untuk nak mainstreaming kan benda ni, behavior insight, dengan memastikan ini BI ni quite competent, kita ada technical ability, kita ada skill, kita ada knowledge, which is the Malaysia support kita. Dan sampai sekarang pun usaha tu masih berterusan lah, di mana memang kita sentiasa update knowledge, keep sharing dan sebagainya. Okay, jadi dengan usaha kita dengan WHO ni, kita ada buat satu training yang pertama, we call the first cohort lah pada tahun lepas. Dan melalui training ni, kita dah membentuk satu modul latihan behavior insights lah. Dan kita asalnya dalam bahasa Inggeris, tapi kita dah translate ke bahasa Melayu lah. Tapi kita pun menghadapi kesukaran sebab banyak term-terms yang kita pinjam, terpaksa pinjam dari bahasa Inggeris lah. Sebab behavior insight ni banyak daripada term psikologi, cognitive science dan sebagainya lah. So dengan wujudnya modul ni lah yang kami sekarang actively buat training, keep sharing knowledge, macam contohnya macam hari ni lah sesi CME. So kita nak share apa sebenarnya inisiatif kita nak memperluaskan, memperkasakan dalam kalangan KPM lah. Jadi usaha kami selama ni yang baru-baru ni telah berjaya menempatkan Malaysia antara negara yang ada insight lah, menerusi laporan World Bank volume 3 yang diterbitkan pada bulan Mei. Jadi di sini diletakkan Malaysia dalam kurungan begitu di bawah Institute for Health Behaviour Research, Institut Pendidikan Kesihatan. Bagaimana dia menerangkan model unit BI ni diwujudkan ataupun bagaimana kita beroperasinya. Jadi sebab setiap negara dia ada dia punya model dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di negara ASEAN, hanya Singapura dan Brunei Darussalam serta kita yang ada negara Asia Tenggara yang ada PP, ada unit BI lah. Okay, jadi since kita dah ada macam so called knowledge sikit lah, kita ada macam yakin sikit lah, okay? Dan kita ada technical capacity, jadi kita outlinekan beberapa strategi on how, okay, now macam mana kita nak pastikan yang jika laku ni kita boleh perkasakan, kita boleh perluaskan lagi. Ini berdasarkan dokumen resolusi tadi tu, yang kita laku, kita telah extract the key terms dan kita come out dengan 7 strategi. Pertama sekali lah leadership commitment. Ini yang saya rasa yang kami rasa paling penting. Anything kalau kita nak berjaya ataupun nak benda tu cepat berlaku, kena ada leadership commitment lah, dapat buy-in. Pada masa tu unit BI, sebab bekas Menteri Kesihatan, dia sendiri yang initiate benda ni, dapat so kita keep regular contact dengan team dia. So ada komitmen di situ, jadi benda tu quite smooth. At that time kita tak ada macam capacity ataupun technical ability kita sekarang ya, kita masih lagi mencari-cari, sedang mendalami dan sebagainya. Okay, kemudian based on that, maknanya kita nak mainstream lagi, ada seterusnya adalah capacity building training, policy integration, ini penting, semua penting sebenarnya, okay? Dan pilot project dan evaluation, ini sebenarnya adalah GIS pilot project. Dengan adanya pilot project, projek-projek BI, kita dapat database, kita dapat banyak evidence, kita menunjukkan bahawa kita dengan dunia sains kita laku berjaya buat benda ni, dengan dunia sains kita laku kita tak berjaya, kita ada. Dan throughout since 2022, kita ada beberapa few project behavior insight dalam konteks kesihatan lah. Ada yang berjaya, ada yang kita buat tapi tak mendapatkan hasil yang secukupnya. Tapi walaupun gagal, walaupun tak mendapat positive outcome, it's behavior insight juga. Kita dapat tahu bahawa strategi ni tak sesuai untuk kumpulan sasar. So kita make that recommendation dan sebagainya lah. Jadi ada projek yang kita tengah buat sekarang ni, dan ada projek yang upcoming lah, dengan secara kolaborasi dengan berbagai agensi dan bahagian DKM lah. Ini communication dan awareness seperti hari ni lah. Kalau kita lihat memang sekarang ni unit BI quite aktif sikit lah. Kita buat CME dan minggu lepas pun dengan di bahagian INA, sebelum ni dengan bahagian sains sistem bersekutu. Dan kita nak cuba spreadkan awareness tu. So kita tahu mungkin dengan masa yang singkat ni kita tak dapat memahami apa benda ni behavior insight tu. Tapi at least this is the first layer of how kita nak create awareness, kata behavior insight ni ada, this is the way now. Dan nombor 6, cross agency engagement and collaboration. Banyak agensi termasuk agensi tempatan dan antarabangsa kita collab. Dan institutionalization, maksudnya kita
kena have some documents, strategic documents, macam kena ada macam some guidance lah. This is why kita buat modul latihan. Kita baru-baru ni buat sesi town hall untuk national blueprint untuk behavior insight for HAT. Kita kena ada that kind of document lah. Okay, so ini antara usaha kami pada masa itu nak mainstream kan, memperkasakan, memperluaskan strategi behavior insight di KKM. Jadi ini antara aktiviti yang kita buat lah, seperti engagement, networking, workshop, collaboration dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia selaku agensi yang diberi tanggungjawab oleh Kerajaan Malaysia untuk memacu usaha ataupun inisiatif behavior insight. Behavior insight ni dia cut across pelbagai bidang, bukan sahaja kesihatan. Termasuklah dia ada behavior insight untuk perbankan, untuk agriculture, untuk pelancongan, anything yang relate dengan manusia dia ada elemen behavior. Jadi kita di KKM kita khusus untuk kesihatan sajalah. Okey, jadi kami perlukan sebenarnya macam justifikasi atau basis apa sebenarnya yang perlu kami buat. Jadi untuk itu WHO share dengan kami satu dokumen yang dinamakan sebagai satu survey. So di survey ni dia nak melihat tahap mana atau sejauh mana pemahaman dan penggunaan sains tingkah laku dalam kalangan kaki tangan di sebuah organisasi. Dan WHO ada mengeluarkan guide ni dan kita translatekan instrumen ni ke dalam bahasa Melayu dan kita conduct this survey pada bulan Februari hingga April yang lepas lah. Kita nampak salah seorang daripada responden. Terima kasih lah dan kami target katanya seluruh KKM, maknanya daripada peringkat HQ di PKD, JKM, di KK, even di desa, di semua peringkat, di institut latihan KKM, sebab kita nak dapatkan that basis lah. Jadi tujuan utama dia kita nak melihat apakah faktor yang mendorong dan faktor yang menghalang dan apa yang diperlukan sebenarnya oleh kaki tangan KKM dalam usaha memahami behavior science. Jadi kita pun hantarlah surat siaran daripada DG kepada semua pengarah negeri, pengarah bahagian dan sebagainya untuk dapatkan responden lah. Jadi kita dapat responden yang setuju sertai selama 986 lah. Kalau kita lihat banyak responden di hospital. Jadi kalau kita lihat di sini juga ada lain-lain tu saya tak mentionkan di sini lah, seperti institut latihan, seperti di Makman dan sebagainya. So ada juga masalah, tapi saya untuk saya highlightkan top 4 di sini lah. Dan seterusnya kalau kita lihat kumpulan yang kategori ni lah adalah management dan profesional. Ada juga mindset kita cari input dan juga top management ada lah juga kan, top management apa lah agak-agaknya. Okay, of all the respondent kita dapat hampir kebanyakan dia 40% ada clinical, which is agak tally lah dengan responden yang ramai daripada hospital. So kami assume mungkin adalah perubatan ataupun paramedik yang ada di hospital yang banyak sekilah yang study. Dan ada juga daripada staf pentadbiran dan ada juga daripada kesihatan awam. Selain daripada itu ada juga macam dia sebut macam IT, jurutera apa semua tu adalah saya tak highlightkan di sini lah. So this is the top 3 yang kategori yang join this survey. Dan 47% daripada responden so dia katakan mereka menggunakan sains tingkah laku dalam kerja seharian mereka, yang kebanyakan yang lebih separuh daripada support juga daripada 46.9% ni. Okay. Tapi hanya 27% mengatakan mereka ada knowledge. So quite interesting. Mereka guna tapi knowledge betul-betul tu taklah sepenuhnya lah. Dan lebih kurang 40% bagi tahu kata behavior science ni dia punya knowledge dia hanyalah at beginner sahaja. So, walaupun dia bekerja lebih daripada 20 tahun. Okay, to cut the survey short, so banyak lagi finding tapi yang saya nak share, yang saya nak highlight adalah kita lihat kita cari barriers sebenarnya yang mengganggu, yang menghalang pada penggunaan sains tingkah laku ni. Pertama sekali adalah kurang pengetahuan, responden cakap kurang latihan, training. So sumber yang terhad seperti
guideline di sini, modul latihan ataupun case study ataupun siapa yang nak dirujuk dan seterusnya. Mereka ni tak clear, tak dapat idea kenapa behavior science ni perlu dalam kesihatan. Itu antara barrier yang mereka rasa. Dan last kali mereka tak tahu bagaimana nak apply, macam mana nak buat, nak gunakan behavior science dalam kerja mereka. Jadi selain daripada barriers, ada juga statement yang digunakan bertanya apa yang sebenarnya boleh membantu untuk memudahkan supaya sains laku ni boleh di-apply-kan, mudah diaplikasikan dalam kerja seharian. First, dia kata guideline. Kena ada guideline dan training module yang memang baru ada. Dan capacity building training dan expert advice. Mungkin kena ada consultant ataupun some sort of group yang expert advice dalam sains laku lah. Dan berdasarkan respon, kalau kita lihat macam lack of training. Jadi despite tahun ni kami agak aktif dalam capacity building behavior science. Setakat ni kita dah hampir ke 6 buah degree, coming lagi nanti. Dan selain daripada kita train macam banyak daripada kesihatan awam, kita juga ada train daripada bahagian sains kesihatan, ahli sains kesihatan bersekutu. Kita ada juga training dengan pembantu pegawai perubatan, rawat terlatih, juga berbagai kategori lagi lah. Nanti yang kami nanti bersama dengan geng-geng farmasi minggu lepas tu dengan geng-geng food quality kita, teknologi kita lah. So nanti akan ada. So kita sedang perkembangkan pelbagai kan. So untuk latihan ni kita gunakan modul yang kita bangunkan bersama dengan WHO lah. Okay, ini antara perjalanan dia setakat ini yang kita laksanakan. Yep. Alright, so Dr. Saiful dah kongsikan bagaimana perjalanan 2 tahun yang kita boleh tengok banyak pencapaian yang dicapai. Yang pastinya kalau kita tampak tadi ada pelbagai, ada capacity building, kita ada buat on research dan juga kita buat networking dan juga dengan sokongan penuh daripada WHO. Tapi mungkin Dr. Saiful boleh kongsikan apakah cabaran yang dihadapi dalam tempoh 2 tahun ni dan juga mungkin apakah cabaran yang mungkin dah dia dan bagaimana untuk kita kongsikan dan kena pasti untuk membantu memperkukuhkan pendekatan behavior insight. Okay, biasalah yang saya present ni semua yang nampak macam indah-indah belaka lah. Taklah seindah macam tu. So macam kita sendiri pun permulaannya kita agak struggle sebab kita nak memahami apa sebenarnya behavior insight dalam konteks kesihatan. Kita mencari pakar-pakar, kita buat mapping ataupun kita dirujuk agensi mana, terus academician, practitioner, even dengan agensi luar negara. So kita pastikan kita kena tahu benda ni yang kita nak buat. So itu pengalaman cabaran yang pertama lah. Cuma dari segi kelebihan daripada masa tu adalah kita dapat support yang kuat daripada perusahaan kita. Okay, jadi saya nak share sedikit macam beberapa cabaran yang kita expect sebenarnya yang mungkin yang kami jangkakan akan buat. Okay, yes, yang pertama sekali, poin yang pertama berdasarkan finding dalam survey yang kami buat tu, kita dapati first adalah limited awareness dan kurang sedar. Biasa kita pun keliru apa itu behavior insights, apa itu behavior science kan, bolehkah digunakan secara interchangeably. Okay, terma saintika laku ni dia lebih broad, dia lebih meluas. Saintika laku itu sendiri membawa maksud adalah a study of factors contribute to certain particular behavior lah dalam konteks ni, kesihatan. Macam kenapa orang tak nak bersenam, kenapa orang boleh bersenam. So dia mengkaji why, banyak faktor. Jadi based on this finding, faktor inilah di mana elemen behavior insight akan masuk. So dia nama dia, kalau tadi kita tengok pendekatan empirical, didapatkan database tersebut. So dia go deeper, dia melihat, memahami bias dan heuristik manusia, dan dia melakukan intervensi dan dia test dan dia evaluate. Kalau intervensi itu berjaya, so dia estimate. Jadi itu kena faham konsep BI dulu lah. Okay? Yang mana kami pun
sentiasa actively adakan CMP, kita buat sharing, kita buat training untuk nak memastikan orang faham, ini behavior insight sebenarnya. Okay, nombor 2 adalah resistant to change. Ini kami expect sebenarnya, tapi so far Alhamdulillah penerimaan yang bagus daripada bos-bos kita pun memang very positif. So dia nak memahami semua. So kita bawa fahaman mengatakan behavior science ini bukan sesuatu yang baru. So, saya akan sentiasa kata behavior insight ini digunakan untuk kita nak reassess, kita nak redesign, kita nak rethink kita punya existing intervention. Okay? So dia bukanlah totally new. Tapi resistant to change ni somehow memang mungkin adalah setengah dia yang mungkin mengatakan bahawa mungkin saya tinggal laku ni dia ambil masa yang sangat lama untuk nak buat pemahaman, nak berjaya dan sebagainya. Because kita cakap pasal tingkah laku, which is very complicated. Manusia punya tingkah laku, dia susah nak faham tingkah laku orang ni. Kadang-kadang hari ni dia okey, esok dia tak stabil, so esok dia moody. That's why intervention kalau kita buat, mungkin kita berjaya meramaikan orang untuk bergotong royong, katakanlah untuk program dini. Bila kita buat benda yang sama next week, mungkin tak ramai yang turun. So anything can happen. Itu sebab kita kena sentiasa memahami manusia ni. Itu adalah nombor 2. Need for more training and expertise BI as well as better coordination across department. Training. So training ni antara key areas yang kita identify melalui survey yang kami buat tu. Sebab kita memang sekarang actively buat training. Tuan-tuan dan puan semua, kalau mungkin ada masa boleh tengok website IPTK lah. Just type Google IPTK, dekat situ ada satu features ataupun fungsi behavioral insights. Dekat situ kita ada share lah kita punya training, kita punya capacity building, and kita punya all the toolkit resources yang kita bangunkan dengan ratio. So dia ada kat situ. Dan kita akan jadikan kita punya website IPTK tu as one of the main resources lah untuk behavior insight at the time being lah. Jadi selain daripada kita buat training tu, kita akui behavior insight ni dia takes a lot of time. Dia macam banyak usaha kena lakukan. Jadi kita faham, kita buat first layer of training to create some sort of awareness, nak dapatkan feeling dan kena start buat pilot project. Jadi belum masuk lagi level yang kita expert dan terror lah buat project insight ni. Kemudian better coordination. Jadi kami pun telah wujudkan focal person yang insight, tapi tak menyeluruh lagi lah. Kita nak test this kind of method. So ada beberapa pegawai yang kita bentuk sebagai focal person di insight, dan juga kita adakan mungkin better coordination dari segi macam pelaksanaan projek lah. Kalau satu bahagian, so dia dah identify what are the particular issues yang mungkin dia boleh contact, dia boleh coordinate dengan unit BI kat PTK lah. Oh yes, we have this issue, so how boleh tak kami buat projek BI, boleh tak advice kan macam mana kita nak mulakan. So dia sebab like that lah. Dan challenges with data ability. This is where pentingnya kita kena ada projek insight. Ada projek, ada data, so data tu can be evidence based. Sama ada intervensi yang kita buat untuk this issue berjaya atau tak. So ada satu projek BI yang kita buat lah, menggunakan mHealth teknologi, atau menggunakan web based application. Kita nak nudge parents untuk pastikan parents tu able untuk nak nasihatkan anak dia, menggalakkan anak dia yang jadi kehidupan yang lebih sihat lah, untuk mengembangkan gaya hidup sihat lah. So dalam konteks kajian yang kita buat adalah, so kita tengok parents yang ada anak-anak obese lah, kita kumpulkan mereka, kita bagi that kind of education, kita boleh access, kita boleh tracking dan sebagainya, track progress dan sebagainya, masukkan activity. Tapi kita lihat at the end of the post intervention tu tak berjaya sangat pun, tak mendapatkan positive outcome lah. So behavior tu masih berlaku dan tu ada penurunan berat badan sikit pun, so dia sama je. So we take it as mungkin penggunaan mobile web application ni dia
tukar sikit lah, ataupun kebergantungan kita terhadap apps tu bila terlalu lama sangat kita dah bosan, kita nak guna sekali. So that are the example of data yang terkena ada. So dengan adanya data tu, kami hasratkan ni lah untuk memberikan satu database lah based on this issue. So what are the intervention yang berjaya, apa yang possible strategi, supaya bila orang lain tengok that example, so dia boleh replicate. Jadi sebenarnya tu resource constraint. Itu kita sedang bangunkan key person ataupun campaign behavior insight yang kita sedang identify lah. Dan last kali yang kami rasakan adalah pentingnya kita ada sustain leadership commitment. So, dengan adanya pengurusan tertinggi ataupun bos-bos kita yang lebih memahami behavior science ni, jadi memang senang lah. So kalau yang memang tak clear, masih lagi ragu-ragu, rasa tak yakin, rasa macam saya tinggal lakukan approach yang not really promising, so dia bagi lebih challenge, dia bagi lebih cabaran kepada kami lah. So itu antara cabaran yang kami hadapi lah, yang kami expect pun kami hadapi. So ada beberapa benda yang kita sedang outline kan, kita try to nak handle cabaran-cabaran ni lah. Okay? Alright. Terima kasih Dr. Saiful. So kita dah dengar sedikit perkongsian, orang kata baru small piece of the story of behavior insight hari ni. Okay, so untuk yang macam first time, masih baru, ya kami ada di IPTK Unit Behavior Insight, dan yang mana yang pernah join IPTK untuk sesi training, banyak lagi sebenarnya yang kita boleh explore tentang behavior insight. Kalau kita boleh tengok dan dengar tadi tentang strategi, cabaran yang dihadapi dan bagaimana tertubuhnya unit behavior insight ni. Okey, dan pastinya kita nak tekan kat sini, kita harapkanlah pendekatan behavior insight ini kita nak memperkasakan bagi digunakan oleh kita sama-sama warga KKM, khususnya dalam pelaksanaan program, intervensi dan juga penambahbaikan dasar. So mungkin sebelum kita tutup sesi ni, kita Q&A. Kalau ada soalan yang nak ditanya, saya buka kepada peserta semua, dan kalau bolehlah bukalah kamera, bolehlah kita kenal sedikit dan nampak muka dan tanya soalan kepada Dr. Saiful. Okey. Dekat chat kita ni daripada Encik Kaide, Encik Kaide orang kita juga, for daily use BI in work, maybe IPTK especially unit BI, boleh come up dengan simple hands-on step with little theory. So, mungkin Dr. Saiful boleh komen sedikit? Okay, Encik Kaide, terima kasih. Kita ada sekarang ni toolkit tu dekat dalam website kita, macam mana nak menjalankan projek behavior insight. Yang mana dokumen tu kita ambil daripada WHO Technical Advisory Group yang kita translate ke bahasa Melayu, dan di situ dia ada satu framework yang kita namakan sebagai DDDIE, iaitu define, diagnose, design, implement dan evaluate. So the way kita bentuk guide tu adalah berdasarkan setiap D tu, step tu kita gunakan soalan atau kita lakukan sekarang memang ada, tapi terima kasih, mungkin kami perlu make it more interesting, kita boleh grafik dan sebagainya, sebab sekarang ni dia teks dia dalam bentuk word je. Okay, terima kasih, ambil maklum. Okay, thank you doktor. Okay, kita ada Miss Anne Zhang Feng, MOH. Thank you for the sharing session. So may I know what is the difference between BI with the help promotion theory? Help the model, ya betul, kita ada theory of plan behavior change, social cognitive theory, which is since help promotion theory also emphasize on the behavior change. Okay, thank you for the question. So as I mentioned in the presentation just now, so difference is between behavior science and BI. So the one that you mentioned, for example, like help belief model, theory of plan behavior, social cognitive theory, or stage of change, trans-theoretical theory. So that is all behavior science. Where this story, it explain why that particular behavior happens, kenapa behavior tersebut berlaku, ataupun how manusia perceive towards that behavior. Where dengan using behavior insight, we take that example, kita dapatkan findings tu, kita list out kan, and then based on that kita try to develop
some intervention. And based on intervention ni, apa yang BI cuba sentuh adalah dia is more on memahami bias dan heuristic. So bias ni sebab manusia ni ada bias dan heuristic lah. So bias ni kecenderungan. Heuristic ni sebenarnya shortcut. But this BI intervention, it try to cut short, nak try to shortcut kan the usual intervention yang kita buat sekarang. Macam bagi education, buat poster dan sebagainya. Kita try to come out something like macam signal, trigger or something yang mungkin terus boleh berubah behavior. So maybe it's not totally new. Mungkin ada dah sebelum. Contohnya macam inisiatif seperti yang bahagian pemakanan buat, saya suka acknowledge benda ni adalah suku-suku separuh. So that is one of the concept of behavior insights actually, and how dia menggunakan visual. So untuk nak come out dengan that intervention, there must be some basis. Kenapa? Mungkin pada masa itu isu dia adalah kita tak makan ikut portion. Jadi dengan adanya benda tu, so they create some nudge, they create some trigger for that. So that is macam just a brief explanation that I can give lah. Thanks for the question. Thank you, Miss Ang. So kita ada soalan lagi daripada audience kita. So kalau tak ada soalan dan if ada lagi, sebenarnya ada lagi yang nak tanya, so mungkin boleh direct kepada Dr. Saiful. Oh okey, maafkan saya, kita ada juga satu daripada Dr. Syah, Pegawai Pergigian dari Unit Promosi Pejabat Kawasan Pergigian Kota Kinabalu. Okey, so saya baru graduate daripada Masuk Health Psychology King College London. With my background in computer science, saya berminat untuk engage BI unit untuk training pegawai-pegawai promosi oral health promotion. Kita ada Dr. Saiful. Okey, boleh komen Dr. Saiful? Okay, thank you Dr. Syah. Yes, behavior insight ni dia memang banyak cakap pasal psikologi. So myself pun yang kami bukan daripada background psikologi, walaupun ada sedikit experience on that, agak challenging sikit lah. Yes, memang behavior insight ni datang from psikologi. Untuk kalau doktor nak engage dengan unit BI PTK, we are happy to do that. Saya akan share my email. Kita boleh email saya lepas ni. Dan untuk pengalaman doktor, sekarang ni kita ada satu projek Behavior Insights dengan pasukan promosi kesihatan di Negeri Sabah dan juga dengan unit vektor Negeri Sabah. So kita buat projek malaria menggunakan pendekatan Behavior Insights. So apa kita buat adalah kita dah collect the data, kita dapat di beberapa bahagian di Negeri Sabah, each of the bahagian tu dia ada unique karakteristik ataupun isu behavior yang tertentu. Dan based on isu kesihatan tertentu tu ataupun sekarang tersebut, kita come out dengan one of the few nudges untuk nak pastikan behavior itu berlaku. So, ya. Okay, Puan Nur Baidullah dah share kontak kat situ. So, boleh je kontak kita lah. So, we are happy to help dan to engage. Please. Terima kasih, Raja. Alright, betul. Kita ada soalan lagi. Okey, daripada audiens ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh tutup sesi ini. Terima kasih. Okey, maafkan saya. Ada soalan. Okey, selamat petang doktor. Terima kasih atas kongsian mengenai DDDIE. Ada yang dengar tadi the word DDDIE tu. Saya nak tanya, kaedah apa efektif untuk collect data mengenai behavior pattern dalam spesifik demografi? Okay, nak collect data ni, kalau kita ada masa dan resources, kita boleh buat survey lah, buat kajian ke. Tapi kita ni, KKM ni kita terlalu banyak kerja sangat. Jadi selain daripada buat kajian dan survey, kita boleh menggunakan data sedia ada. Jadi tengok rekod kehadiran, tengok return, kita buat pemerhatian dan kita tengok rekod-rekod yang lepas. So that's one of the things kita buat. Alright, okay. Terima kasih banyak Dr. Saiful Adli. So di sini Puan Aniza ada sharekan pada semua, mengharapkan sesi ini dapat memberi manfaat lah kepada semua. Dan kalau ada pertanyaan, saya kembali bolehlah. Saya ada share kita punya contact number di chat pin. Dan juga saya kalau bolehlah sebelum kita tutup ni, boleh tak kita nak ambil gambar ramai-ramai, so boleh buka kamera masing-masing. Kita ada ramai ni 162 orang. So kalau tak keberatan mungkin boleh